benda, kau boleh report polis, and then kau buat report MCMC, and then kita boleh saman dia. And then aku pernah buat untuk satu account ni, and then dia dah minta maaf everything. Aku tak nak lah teruskan benda-benda tu, tapi sangat leceh benda tu. Ya, aku tahu kalau buat MCMC ni macam kita macam Nisa pro ke? Nisa member dia. Nisa AI team. Pro ke? Sebab aku pernah baik tu hari macam akaun kena hack ke, kita nak tahu kan maklumat kat situ. Kau ni kalau kau sebut Nisa Rol, kau kena tahu rahsia kita ni ada kat Bapak Syami tau. Jangan sampai Bapak Syami mula live dengan kita. Tapi aku tengok aku tengok. Untung live Aaron ni. Aaron nanti belanja makan tapi kalau anda kata aku sebut ni nama ni kan, aku rasa dia. Sebab kalau ni ini pandangan aku lah. Sebab aku nampak sekarang ni dia betul-betul dah rapat dengan AI team, Ray dengan Pija. Sebab dia nak jatuhkan kau kan dia. Kau kan superstar. So dia dapat view daripada dia buka video kau tu. Tapi tak mungkin. Kalau dia jatuhkan Kanda, dia nak react video siapa? Video Kanda je yang view naik. Aman Azhan juga. Jadi beza. Yang tu duit tak masuk. Oh, duit tak masuk? Aku rasa Ray dengan Pija lah. Confirm ah? Confirm Ray dengan Pija. Kak Dila, terima kasih. Kalau kau kata Ray dengan Pija, mungkin ada kemungkinan sebab Iskandar tak ada apa. Boleh play voice kat sini ke?